Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca. Sebelum saya memulakan bicara buku ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Afi Alauddin bin Kamarul Faizal. Saya mengisi waktu lapang dengan membaca buku, khususnya karya fiksyen berilmiah. Saya merupakan anak didik sekolah kebangsaan Batu 48 yang mempunyai kod sekolah TBA 1025. Tanpa membuang masa, izinkan saya berbicara tentang buku yang telah menjadi inspirasi kepada saya ini, iaitu Al-Farabi, Filsuf Ulum Islam. Buku ini adalah karya yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Adibah Abdul Rahim dan Abdul Rauf Baharuddin. Buku ini adalah hasil terbitan Telaga Biru Serdan Berhad yang mempunyai sebanyak 160 halaman bercetak. Al-Farabi, Filsuf Ulum Islam, menyelami kehidupan dan pemikiran salah satu tokoh yang besar dalam sejarah filsafat Islam, Al-Farabi. Profesor Madya Dr. Adibah Abdul Rahim adalah seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, IIUM. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang pengajian Islam, etika Islam dan pemikiran Islam moden. Dr. Adibah telah menerbitkan banyak artikel dan kajian dalam jurnal-jurnal akademik yang berkaitan dengan etika Islam dan pembinaan karakter. Saya ingin kongsikan sedikit biografi singkat Al-Farabi. Al-Farabi juga dikenali sebagai Abu Nasr Muhammad Al-Farabi. Lahir sekitar tahun 870 di Farab, Transonia, sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi memiliki pengaruh besar dalam mengharmonikan fisalat Yohani dengan pemikiran Islam. Karyanya meliputi berbagai disiplin ilmu seperti falsafah, politik, muzik dan sains. Sumbangan utama Al-Farabi di antaranya ialah Kitab Al-Musiki Al-Kabir, iaitu mengupas teori muzik dan pengaruhnya terhadap jiwa manusia. Dan yang kedua adalah Al-Madinah Al-Fadilah, iaitu menggambarkan konsep kota ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf raja. Dan yang ketiga, Kitab Ihsa Al-Ulum, iaitu mengklasifikasikan berbagai ilmu pengetahuan dan menjelaskan hubungan di antara mereka. Dan yang keempat, Risalah Fi'il Alaq, iaitu membahas tentang akal dan perannya dalam memahami dunia. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang mendalam dan memberikan wawasan yang kaya tentang pemikiran dan sumbangan Al-Farabi. Profesor Madya Dr. Adibah telah berjaya menghasilkan karya yang dapat dibaca oleh pembaca dari berbagai latar belakang, baik pakar akademik maupun umum. Demikianlah bicara saya tentang buku Al-Farabi, Filsuf Ulum Islam oleh Profesor Madya Dr. Adibah. Karya ini tidak hanya memberikan penghormatan kepada Al-Farabi sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah falsafah Islam, tetapi juga menginspirasi kita untuk terus mengeksplorasi pemikiran-pemikiran besar yang telah membentuk peradaban kita. Terima kasih atas perhatian anda dan semoga mereka memberikan manfaat serta inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.